tatkala sampailah Nabi Isa itu ke Masjid Baitul Maqdis, ya genanan waktu itu Nabi Isa bak Baitul Maqdis di Palestina, lalu disandarkan lambangnya itu pada penjuru masjid. Ya gecok, ya lagi bentuk tombak yang peduk bak benih masjid Baitul Maqdis. Maka dilihat oleh Imam Mahdi akan Nabiullah Isa. Waktu yang ke waktu Imam Mahdi langsung ke Nabi Isa. Maka diilhamkan oleh Allah Ta'ala ke dalam hatinya bahawa inilah Nabi Isa. Ya, memang baru geturi li Imam Mahdi nyan Nabi Isa. Pakan gara-gara ilham dalam hati Imam Mahdi bahawa nyan tutur Nabi Isa. Ya, langsung ilham oleh Allah lam dada Imam Mahdi nyan Nabi Isa. Tatkala itu Imam Mahdi hendak sembahyang subuh serta berjamaah. Waktunya berarti menjaga cerita mana waktu subuh. Sebab Imam Mahdi kena sembahyang subuh dengan pengikut-pengikut yang kalah ke baiat Imam Mahdi. Yang kena sembahyang subuh, ilham oleh Allah lam hati Imam Mahdi bahawa yang pasang lambang-lambang bab binih Baitul Maqdis, Masjid Baitul Maqdis nyan Nabiullah Isa. Kan tengah sembahyang subuh kan, sembahyang subuh berjamaah. Berarti cerita je kan cerita waktu subuh. Waktu subuh. Maka ia pun undur. Waktu ilham oleh Allah bahawa nyan babinih dengar lat-lat nyan Nabi Isa. Nyan gatai boleh kot. Hai Nabi lah. Imam Mahdi je Nabi. Hai Nabi kau depa nyan Nabi. Kau enggak threat. Sebab kena sembahyang subuh berjamaah dengan pengikut-pengikut Imam Mahdi. Imam Mahdi je ke imam. Mau teka depa bahawa Nabi Isa terkeliling Masjid Baitul Maqdis, langsung kata ikut. Yang dana sebab orang lain ikut. Pandai je tadang ni kau handai je. Kecuali kau kendang je. Nya kiban cerita pergi dari Mahdi pergi Nabi Isa. Pergedang draw Nabi Isa sebab memang Nabi Isa dan Rasul atau Imam Mahdi. Pokoknya gatrek le. Gatrek le Imam Mahdi. Otak kau depa bahawa Nabi Isa di sekitar Masjid Baitul Maqdis. Gatrek oleh kot hana edah kedai imam le. Kemudian dijadikan imam sembahyang itu Nabiullah Isa. Silakan yang demo Nabi Isa. Daun roh nampak kele Muhammadi yang Nabiullah daun nampak. Maka Nabi Isa pun tiada mau jadi imam. Alhamdulillah. Hang tim. Waktu hang tim mata demo. Imam Mahdi. Yang dang imam subuh watenya Nabiullah Isa ka rejak Baitul Maqdis adalah Imam Mahdi. Walaupun sebagai hormat Imam Mahdi dan terangkan ke depan Nabi Isa, tetap gatret. Kepersilahkan Nabiullah Isa. Nabiullah Isa hanggetim. Hanggetim untuk je ke imam. Tetap geyu alam Imam Mahdi je ke imam. Maka tatkala sudah sembahyang, maka lalu dihantar oleh Nabi Isa akan tangannya atas belikat Imam Mahdi itu. Kan kalah sembahyang, kepedu lek jaro Nabi Isa bak bahu. Serap kepedu bahu Imam Mahdi. Yang tu Nabi Isa, Imam Mahdi, tak kalah sembahyang kepedu bahu. Pukul Nabi Isa bak Imam Mahdi. Nekala Nabi Isa, kata Nabiullah Isa akan dia Imam Mahdi, hai Imam Mahdi, berpaling engkau kepadaku. Tangin kena sihat. Tegema bahu le Nabi Isa bahu Imam Mahdi. Imam Mahdi tak kena sihat. Maka Imam Mahdi pun berhendaklah kepada Nabiullah Isa. Engkau balik. Maka Nabiullah Isa nekun, bukakan olehmu pintu kota negeri ini. Dan adalah tatkala itu serta Dajjal 70,000 Yahudi. Pakai preh. Baru buka pintunya kota Baitul Maqdis.
nya hotel kalan cit daje luar sebab daje ke hanji demang bagi wah lekut pada bawah tempat nyan hanasi dobrak daje sebab memang kepaga oleh malaikat yang pun Madinah kedua Mekah gele Baitul Maqdis kepet Bukit Tur. Bukit Turnya apa? Tempat gemusam Imam Mahdi. Jadi dak itu pun oleh daji bahawa Imam Mahdi gemusam dalam Bukit Tur hanji ija cik. Itu memang gelarang oleh Allah enam batai. Menanci Baitul Maqdis hanji ija. Ote kagayu oleh Nabi Isa Pak Imam Mahdi kajit hai Imam Mahdi buka pintu. Nya buka pintu. Ote buka pintu daji je kai preh luar. Tengah preh. Pasal tu kepreh ke tebi ke no. Ya. Okey so dalam. Naik depan Nabi Isa dalam. Naik depan dia je. Naik depan lah. Sebab pakan menyekai depan le dia bahawa Nabi Isa. Ya, buka kau dia. Ya, buka. Hotel ke perintah oleh Nabi Isa iaitu Imam Mahdi untuk buka pintu. Ya, hotelnya nak daji luar dengan bala tenteranya pengikutnya daji 70,000 orang Yahudi. Maka gelum orang Yahudi tetap ipreh dan disambut keluarnya daji. Maka pintu kota pun dibukakan dibukakan oleh orang. Maka berjalanlah Isa alaihissalam perintah oleh Imam Mahdi bak orang bak pengikut Mahdi untuk dibuka pintu. Maka berjalanlah Isa alaihissalam kepada Dajjal itu. Kakak kedebit Nabi Isa. Maka tatkala melihat akan dia oleh Dajjal itu, gemetarlah ia seperti barang yang gemetar manyang kurma pada angin yang sangat kuat. Lagi yang kakak, waktu buka pintu, Nabi Isa kagak terbit ulua, ikalan aja pah ikalan Nabi Isa. Muka khat je. Ya hana lawan je Nabi Isa. Nya muka khat. Kiban ukuran muka khat gebuh mendengan lagi pupo le angin manyam kurma. Menteri manyam le. Ha na manyam kurma. Manyam je ke masa Melayu. Kurma kena manyam. Ha na manyam na manyam pinang. Nya tinggal orang mati darah pade. Yang gebuh manyam apa? Manyam pinang. Teh kau uri makadam kan? Manyam pinang. Nya kelawak menyantik manyam cuma pinang tu. Ya manyam. Nya ni ata pernah kan teh bungong-bungongnya kan manyam. Kurma kalau miti biak boh bungong taban tak taban lagi bungong tu. Taban lagi bungong pinang ke manyam je. Teh pot angin manyamnya ni angin dia kau meno. Munan ke muka khat daji wate kalan Nabi Allah Isa akan terbit daripada Baitul Maqdis. Muka khat dia. Padahal daji cukup tegar kuatan tapi wate kalan Nabi Isa munan muka khat berbandingan lagi manyam kurma nya ipul langit yang tegar. Maka datangkan dia oleh Nabi Isa AS dan dengan tangannya lambang yang ke sejenis tombak. Maka apabila melihat akan lambang itu oleh Dajjal, hancurlah ia seperti hancur timah atas api. Kan apa? Nya udah gerduk buah gerduk. Nya betul mah ya lah mun je kam kakak. Otai kalan tombak Nabi Isa langsung dajianya meleleh. Meleleh lagi meleleh timah nya mbak apui yang ke hakim meleleh tapi kira kena tapi yang meleleh engkau meleleh hunanju nya meleleh ke rubah ke mati meleleh ju cai betul cai yang kebuh bandingan timah kena ngapui kan cai yang ke benan cai ya, maka berkata baginya oleh Nabi Isa AS, adakah tiada engkau itu bahawa engkau berbuat pada hari ini suatu amal yang jahat kaci tiga kau buat berokan buat beruk ci buat tiga pandai dalam kali leh nali maka tolak olehmu daripada diri engkau akan bunuh ini ci budah tiga lawan negeri Nabi Isa. Kemudian menikam oleh Nabi Isa itu akan dia dengan lambang dengan tombak. Maka lalu rebah padahal mati. Kemudian menghantar oleh Mahdi dan segala sahabatnya akan pedang pada segala sahabat daji.
Yang poh sahabat-sahabat dia je, pengikut dia je Imam Mahdi. Budak Yahudi kejar je deh. Bak pengikut dia 70 ribu raw Yahudi. Maka membunuh oleh mereka itu akan sekalian sahabat Dajjal itu. Maka pada segala askar Dajjal pun pecahlah, lalu larilah bersembunyi di balik batu, di dalam rongga kayu. Maka dengan takdir Allah, segala batu dan pohon kayu pun berseru-seru. Watai awak pengikut Dajjalnya kengkai peluang gelik le Imam Mahdi panai lawan lo raja akan mati anu buah panai apreh lo mi adang dong minta mati anale imuso miliko bate liko kai tayang gubi kuasa Allah ba bate ba kai untuk pegah ikun le kai ikun le bate ikun hai segala muslimin, marilah kamu bunuh akan Yahudi ini, ia bersembunyi pada aku. Ana hele imari jule kai imari diu le bate hai hon mita pai le ko lo yang dia ayu haje kai pegah kan dah dengan cang tau nyan gebi kekuasaan bak kai yang musuh melawan Yahudi bak bate untuk nyan dipegah bak orang Islam bak pengikut Imam Mahdi. Maka dibunuh oleh Imam Mahdi akan sekalian pengikut-pengikut Dajjal. Nyan lam sabuh riwayatnya. Dan telah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayat lain bahwasanya bersabda bahawa Isa berhenti pada kami, tiada ia jadi khalifahku atas kamu. Berarti Nabi Isa nyan kan khalifah yang pedang khalifah tu kan Imam Mahdi. Nyan benar nak le Rasulullah. Maka barang siapa mendapat ia akan dia, maka sampaikanlah akan dia akan salamku. Maka bahwasanya membunuh ia akan babi dan memecah ia akan salib. Yang dekat Nabi. Waktu merumpok dengan Nabi Isa tengok. Nyanyo hadis. Nyan kirim talium belum tiad. Nyan dan berah Nabi le Nabi Isa nyo akan nepoh bina bui. Teh nama nabui poh mandum. Dan memecah ia akan salib, yakni berhala awak Nasrani nyan ubina salib madum gepancu di Nabi Isa. Dan naik haji ia dalam 70,000 manusia. Di dalam mereka itu ashabul kahfi. Watenyan getunai gepuput le Nabi Isa ajaran Nabi Muhammad, kan ajaran Nasrani, ajaran yang ditulis kitab Injil, kita yang betul kepada roh Nabi Isa kan tetap bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad. Maka otak kepubut haji le Nabi Isa, haji lagi Nabi Muhammad buat syariat Nabi Muhammad. Nyan otaknya ikut le 70,000 orang. Termasuk dalam 70,000 nya adalah ashabul kahfi. Ashabul kahfi artinya apa? Pemilik guha. Ashabul kahfi. Pemilik guha 7 pemuda iaitu dari Raja Talim. Baik piuh-piuh ka dengan tengah ada gondonggo. Leto ton tamat kurang. Leto ton dengan. Yang kemudian wate nepugala Allah. Hana tuha hana tepu leto ton. Wate jaga kita jaga poh 2 orang tak poh sebelah. Poh sebelah tak mesti poh 2 jaga. Kan biasa. Entran kacau orang kada. Minta makanan, rupaji hiluai deh. Nah tu leka. Nya ukuran nejih hotel ya Allah Subhanahu wa taala ba ashabul kahfi. Hotel Nabi Isa berangkat haji dengan 70,000 manusia yang muslim, umat Nabi Muhammad, dan gemeh ajaran Nabi Isa, ajaran syariat Nabi Muhammad dalam kelompoknya, dalam urang 70,000 nya na ashabul kahfi 7. Dan telah jadi ijma atas bahawa Nabiullah Isa AS itu mengikut bagi syariat ini, yakni syariat Nabi kita, Nabi Muhammad. Tiada ia dengan punya syariat sendiri yang istiqlal. Hana syariat raw yang tersendiri oleh Nabi Isa hana. Tetap geme syariat watanya syariat Nabi Muhammad.
Karena bahawa Nabi Isa AS tiada mengurang ia daripada martabat ijtihad mutlak dan tempat mengambil dalil ia akan segala hukum itu daripada Al-Quran dan Sunnah. Ote gepegah tipu hukum dari Nabi Isa ba urang otengan nyan sesuai dari Al-Quran, sesuai daripada hadis-hadis Nabi. Lagi orang yang ote je. Hukum ji mentalang-talang Al-Quran pedoman, hadis. Yang kelagian geme ajaran Nabi Isa. Dan pada setengah daripada asar bahwasanya Nabi Isa itu berkahwin ia dan beranak baginya supaya tahqiq mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian wafat ia dan ditanamkan dia pada raudhah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk nyadhi bahawa Nabi Isa bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad, gem kawin. Yang buat sabah riwayatnya, gem kawin dan nana. Dudau meninggal wafat, getanam pat dalam rodah. Ya, dalam rodah. Berarti rodah pat Madinah. Ina getanam. Ya, nyan dalam riwayatnya. Kemudian bermula manusia pada zaman itu dalam aman dan kemurahan.